Apa dia makan apa dia? Makan coklat. Coklat ke ayam goreng? Ayam goreng. Ayam goreng. Kat mana ni? Kat Kota Baru? Ke dekat kampung Cina? Ha? Ya. Cok. Pegang. Takut. Dia tak dengar adik. Batu biaya goreng. Batu. Ada isi kayak Pedas tak ada pedas? Ambil pedas saja, Cok. Payah dah bersana. Kayak dia. Ayam goreng. Kayak demang guys. Nama anak ayam. Demang ke pedas? Tak ada pedas tapi demang ke? Tu betul tu. Demang ke? Tak, you pisang. Mama. Kayak dia. Demang ke? Mama adik nak. Satu. Demang ke? Mama adik nak. Tengok dah. Berapa? 10. Hari ni kita dekat pasar Gok Kapu Kapu Cina Kota Baru. Aku datang semata-mata nak beli ni. Apam lambung. Dekat Kelantan sini je aku jumpa makan daging. Sedap. Last aku makan 5 tahun lepas. Tiba-tiba teringat, jadi hari ni kita beli dan kita rasa sendiri. Mantap. Dek, apam lambung dek. Betul tak nama dia apam lambung? Apam lambung nama dia. Apam lambung telur. Hai. Hai. Ini adik nak makan apa? Makan ayam. Apam lambung. Macam ni betul dia apam lambung untuk siapa yang tak pernah makan ya. Nah. Betul dia. Dia macam lepeng nyu tapi dalam dia ada kelapa juga. Dia ada kelapa dengan nyu. Tengok dalam apa. Kelapa Betul juga dengan kan? kelapa. Tapi dia isi luar dia telur. Sedap serius. Tak tahulah makanan apa, makanan Melayu ke apa. Selamat. Tapi yang jual dia Melayu. Tak ayam goreng. Nak ayam goreng. Mana? Nak ayam goreng. Ayam goreng pula. Sudah tu special. Apa lambung ni dengan pulut ayam goreng. Bismillahirrahmanirrahim. Tak ah. Tak ada. Dalam dia ada nyak je. Hello guys. Adik makan adik sedap ke tak? Rasa adik rasa sini sedap ke tak? Hello. Rasa? Tokeng ayam. Jumpa minyak pada Kelantan. Pun sedap juga. Makanan dia biasa lah, tapi boleh buat teringat. Kan ni? Kuih ni kat sini aku jumpa. Nak tu tak telur? Tak nak. Telur lah. Telur. Dia semacam kok dengan dia juga. Creamy, lemak-lemak je tu. Tak dapat apa rumah. Tapi kalau bawa balik rumah tak ada lah, dia dah sejuk lah. Lagi topik sikit, tak payah. Tak payah topik lari lagi dah. Kita tak lari lagi dah sekarang. Adik, kita tak lari dah sekarang, kita makan je. Kita makan lapar. Makan lagi seronok kan dek?
Daripada lari penat ni tak? Nah. Tak nak? Sikit. Habis satu roll. Berapa ringgit lah tu? RM2.5. RM2.5 dah dia beli 4. Boleh. Tu hati kan. Satu pun dah kenyang. Kuih ni kat sini aku jumpa. Tempat lain tak ada, aku tak tahu lah. Ada. Dalam Kelantan sini. Mungkin ada tempat lain yang lagi sedap. Habis satu, dah aku boleh bertenang. Ada lagi 3. Ingat kita cari makan tempat lain tak? Dek, bye-bye dek. Alhamdulillah kenyang, bye-bye. Adik kenyang tak? Tak. Tak kenyang? Tak. Nak makan apa lagi? Nak makan ayam lagi. Makan aja lagi. Ha. Makan tongkek ayam. Tongkang. Ni tongkek ayam. Pun kedai sama juga. Pun sedap juga. Nak. Ya. Tongkek ayam dia special. Dia ada peminat dia sendiri kat sini. Dia potong semata-mata untuk benda ni. Yang lain dia jual, ini dia simpan. Kalau makan nasi yang ni simpan last. Tongkek ayam. Kalau tak tahu pak mana nanti aku explain sikit tempat dia. Tempat yang paling rasi dekat badan ayam. Sedap. Lemak. Satu cucuk apa? Satu cucuk apa? Ni entah. Mati di sini. Dah habis batas. Sekejap lah. Dah. Nak balik lah. Baik kawan. Alhamdulillah kenyang. Alhamdulillah, tak kenyang. Nanti kita nak akan kat mana lagi? Sekejap. Kat sini. Kat sini. Kat kereta. Makan kat kereta? Ya. Makan ayam. Makan ayam. Hello guys. Jangan terlupa ke like ni. Like. Jangan lupa like. Like. Subscribe. Subscribe. Bye-bye. Bye. Assalamualaikum. Eh. Bye.